Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebenarnya saya saja nak kongsilah. Sejak kebelakangan ini kita banyak menguruskan kes-kes. Antara kes yang terbesar kita uruskan melalui risiko dan ujian adalah kes berkenaan dengan mangsa-mangsa kereta mereka telah ditahan atas arahan satu syarikat perkapalan. Proses demi proses yang kami lakukan, kita buat bersungguh-sungguh walaupun kita mengambil servis perkhidmatan, dan kita mengharapkan supaya nasib-nasib mereka ini dapat dibantu dan dibela. Harapan kita untuk melihat mereka ini dapat menembus kemahuan mereka untuk mendapat kembali hak mereka. Tapi apa yang saya jadi sangat sedih, setiap tahun kita akan lancarkan baju desain terbaru. Tapi malangnya pada tahun ini, apabila kita mengeluarkan satu desain baju yang saya sedang pakai ni, kita diganggu, disekat di laman sosial, termasuk setiap kali live kita di-ban, tak boleh menaikkan beg yellow kita. Itu adalah satu gangguan yang sangat besar. Kami meraih pendapatan dengan jualan baju. Sebahagian daripada apa yang kami dapat, kami juga memberi infak kepada mereka-mereka yang memerlukan untuk dibantu. Saya pun rasa macam sangat kesal dan sedih sebab banyak sangat stok baju kita. Sepatutnya